Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan Bahasa Arab tahun 5 KAFA iaitu peralatan dapur bagi subjek pengurusan kurikulum bilik darjah. Baik. Sebagai pengenalan, Bahasa Arab ni adalah salah satu bahasa dekat Timur Tengah dan juga di Afrika Utara. Afrika Utara macam Mesir, Libya, Algeria, Tunisia dan juga Maghribi. Kemudian dekat Malaysia pun kita belajar bahasa Arab daripada peringkat sekolah sampai peringkat universiti. Dan Malaysia telah mewujudkan KAFA sejak tahun 1990 untuk mendedahkan murid-murid kita tentang bahasa Arab itu sendiri. Okey, sekarang kita lihat kepada JSK ataupun jadual spesifikasi kandungan. Dekat sini kita ada belajar pasal pinggan, cawan, cerek, sudu, garpu dan pisau. Lepas tu kita ada pasal gelas, periuk dan peti ais. Semua ni murid-murid akan belajar dalam bahasa Arab, cara sebut dia, cara membezakannya. Dan inilah asas bahasa Arab untuk sekolah KAFA, sekolah rendah sebenarnya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Rizwan. Saya akan membentangkan RPH Bahasa Arab bertajuk Fil Matbah bermaksud di dapur. Pengajaran ini dilaksanakan pada Khamis 13 November 2025 pukul 4 hingga pukul 5 petang, tempoh 60 minit dengan 29 orang murid. RPH ini mempunyai 3 subtajuk. Yang pertama, murid akan mengenal perkataan berkaitan dapur dalam bahasa Arab seperti mil'aqatun sudu. Kedua, murid akan menyatakan fungsi dan lokasi objek di dapur. Contohnya, peti sejuk untuk menyimpan makanan yang berada di dapur. Ketiga, murid akan membina ayat mudah tentang aktiviti di dapur menggunakan kosakata yang telah dipelajari. Pengetahuan sedia ada dan miskonsepsi. Murid sudah mempunyai pengetahuan asas bahasa Arab dan boleh membina ayat mudah. Walau bagaimanapun, kami menjangka murid mungkin keliru antara peralatan dapur yang mempunyai fungsi atau bunyi yang hampir sama. Contohnya, finjanun, bunyi macam pinggan tetapi maknanya cawan. Untuk memotivasikan murid, kami akan menyatakan bahawa tajuk pembelajaran ini mudah, relevan dengan kehidupan harian dan sangat seronok. Kami juga menjangka masalah pelajar mungkin tidak menonton video pembelajaran di rumah. Untuk menangani ini, kami akan sediakan ringkasan nota visual berupa gambar besar dan kad perkataan di dalam kelas serta melakukan aktiviti hands-on supaya semua murid tetap terlibat. Seterusnya ialah hasil pembelajaran. Dari segi kognitif ABCD, sebelum tamat pengajaran, murid tahun 4 dapat menyenaraikan 5 perkataan berkaitan dapur, menerangkan fungsi 3 objek dalam ayat dan membina 3 ayat menggunakan kosakata yang dipelajari. Pencapaian diukur melalui ujian bertulis. Soalan 1 hingga 5 padankan perkataan dengan gambar. Soalan 6 hingga 8 lengkapkan ayat. Dan soalan 9 hingga 10 bina ayat berdasarkan gambar. Untuk KBKK, murid banding beza fungsi 2 peralatan seperti sikinun dan mil'aqatun melalui ujian bertulis dan soalan lisan spontan. Kemahiran sosial pula dinilai dengan senarai semak seperti murid aktif menyumbang idea, mendengar rakan bercakap dan berkomunikasi dengan sopan. Fasa sebelum kelas, video 3 hingga 5 minit dihantar melalui WhatsApp kelas untuk memperkenalkan kosakata dapur dan ayat mudah. Murid catat 3 perkataan baru dan penyataan dipantau melalui respons mereka. Set induksi selama 5 minit, memberi salam, mengajukan soalan lisan pemacu dan memaparkan gambar dapur untuk imbas semula kosakata daripada video. Seterusnya, aktiviti kumpulan. Murid dibahagi kepada 4 kumpulan. Mereka berbincang fungsi objek, bina 2 ayat dan bentang. Guru pula membimbing dari segi sebutan serta struktur ayat dan memastikan semua ahli terlibat. Fasa pembentangan, setiap kumpulan bentangkan hasil, guru dan rakan memberi respon dengan penekanan pada sebutan, struktur ayat dan keyakinan menyampaikan. Penilaian dibuat melalui senarai semak, ketepatan ayat, kefasihan sebutan dan kerjasama kumpulan. Seterusnya, setiap pelajar diberikan latihan lembaran kerja dan guru membimbing murid lemah secara individu. Fasa penutup, rumusan dibuat selepas mendengar soalan Madza ta'allamna al-yawm. Guru menerapkan nilai at-ta'awun bekerjasama dan an-nazafah kebersihan serta tugasan membawa gambar peralatan dapur untuk aktiviti esei pendek.
Baiklah, ini merupakan jadual GSU yang telah kami bina berdasarkan tajuk Fil Matbah bagi tahun 5, di mana kami menggunakan pemberatan aras soalan iaitu 5-3-2. 5 soalan aras rendah, 3 soalan aras sederhana dan 2 soalan tinggi. Kemudian dalam tajuk Fil Matbah terdapat 2 subtajuk yang besar, iaitu yang pertama tentang peralatan di dapur, yang kedua tentang Zorof, iaitu tentang kedudukan. Jadi berdasarkan kami ambil tempoh waktu daripada RPT Kafa, jadi kami membuat pemuratan 60% bagi bahagian peralatan di dapur, manakala 40% bagi Zorof, iaitu kedudukan. Kemudian terdapat 10 soalan yang kami bina. Daripada 10 soalan tu, pecahan dia 3 soalan aras mengingat, 2 soalan aras memahami, 2 soalan aplikasi, 1 soalan menganalisis, 1 soalan menilai dan 1 soalan mencipta. Berikutnya merupakan pembinaan item soalan, di mana bagi setiap aras kognitif kami telah nyatakan objektif soalan dan contoh soalan serta justifikasi ataupun kenapa soalan ini dikategorikan dalam aras tersebut. Yang pertama, sebagai contoh, aras mengingat, objektifnya adalah supaya murid dapat mengenal pasti dan menghafal. Jadi contoh soalan, kami berikan gambar peralatan di dapur dan tanyakan soalan ini apakah ini. Sebab apa kategori dia aras mengingat? Sebab soalan ini murid hanya perlu mengenal dan memilih perkataan tanpa analisis. Terusnya soalan memahami, jadi kami mengambil objektifnya murid dapat memahami ayat ringkas dan mengenal tempat zorof. Jadi sebagai contoh, kami berikan gambar raja, kemudian tanyakan bawang merah, tempat kosong, pinggan. Jadi kenapa soalan ini berada aras memahami? Kerana murid perlu faham struktur ayat yang diberi dan menjawab berdasarkan ayat yang lengkap. Yang ketiga, aras beraplikasi. Objektifnya murid dapat menggunakan kosakata dalam situasi sebenar dan kemahiran bertutur dan menulis. Jadi kami berikan soalan, saya menuangkan air dalam tempat kosong. Jadi berdasarkan soalan ini, berapa dia aras beraplikasi? Kerana murid perlu menggunakan makna dan fungsi perkataan dalam konteks yang sebenar. Yang keempat, aras menganalisis. Jadi kami ambil objektif pelajaran dia memahami dan membezakan fungsi setiap perkataan serta kemahiran menganalisis ayat. Contoh soalan, saya memotong daging dengan tempat kosong. Jadi soalan ini dikategorikan aras menganalisis kerana murid perlu memilih ayat yang benar sesuai dengan tujuan tertentu. Murid perlu menganalisis maksud dan fungsi setiap objek dapur. Aras menilai pula, objektifnya murid dapat menilai penggunaan peralatan dapur dan kemahiran berfikir aras tinggi kebat. Contoh soalan, manakah ayat yang betul dari segi penggunaan di dapur? Sebabnya murid perlu menilai setiap satu ayat yang mana paling logik daripada 4 ayat yang diberi. Jadi murid perlu mengingat fungsi ayat dan kemudian memilih mana yang ayat yang munasabah. Dan yang terakhir, aras mencipta. Berdasarkan objektif, murid dapat menghasilkan ayat dengan kedudukan yang logik dan kemahiran mencipta ataupun membina struktur ayat. Sebagai contoh soalan, pilih ayat yang menyatakan frasa tempat iaitu zorof dengan betul. Dan soalan ini dikategorikan aras mencipta kerana murid perlu membina ayat yang betul berdasarkan kefahaman yang betul dan perlu idea murid yang perlu betul, yang munasabah, dan milih ayat yang betul supaya dapat menjawab soalan tersebut. Dan akhir sekali, soalan serta skema jawapan. Jadi inilah merupakan 10 soalan yang telah kami bina berdasarkan GSU dan item pembinaan soalan yang kami telah buat. Jadi doktor dan kawan-kawan yang lain boleh lihat pada slide. Inilah 10 soalan berserta dengan skemanya. Untuk bahan bantu mengajar, guru mengeluarkan beberapa keping gambar untuk ditunjukkan kepada murid. Setelah sesi pengajaran, gambar tersebut akan digunakan dalam sesi latihan bagi menguji kefahaman murid.
Sebagai kesimpulan, pengajaran topik peralatan dapur bahasa Arab ini dia adalah berkaitan dengan kehidupan yang sebenar. JSK, RPH, JSU dia sangat penting bagi guru. JSK memberikan kerangka pembelajaran yang sistematik. RPH sebagai panduan semasa pengajaran. JSU pula adalah memastikan penilaian itu sangat adil. Gabungan ketiga-tiga dokumen ini membantu guru itu melaksanakan pengajaran yang lebih berkualiti dan juga menarik minat murid itu. Hal ini selari dengan matlamat kafah untuk melahirkan generasi Muslim yang berilmu, berakhlak dan seimbang dunia akhirat.